Okey, baik, saya nak tunjuk pada cikgu macam mana untuk membuat RPH bahasa Melayu. Okey. First kali ini adalah paparan menu utama. Okey, kita pergi pada menu ERPH. Kemudian paparan ERPH mengikut bulan Januari, Februari dan seterusnya lah. Klik pada butang tambah. Okey. Klik pada butang tambah, pilih minggu, contoh minggu pertama, tarikh, contohlah saya buat contoh masa mula, masa akhir, contoh boleh masuk kemudian. Nama kelas pun cikgu boleh masuk kemudian. Ni saya buat contoh cemerlang. Kemudian tingkatan, cikgu boleh pilih tingkatan mana yang cikgu nak mengajar. Macam contoh saya tingkatan 4 lah, contoh. Lepas tu saya nak buat hari ni bahasa Melayu. Contoh bahasa Melayu, dia ada banyak subjek, tapi saya nak buat bahasa Melayu. Okey, topik. Okey, aspek seni bahasa, standard kandungan, kemudian SP, standard pembelajaran. Automatik kurang pada satu saat sistem dah buat RPH untuk cikgu, objektif pembelajaran, kriteria kejayaan, aktiviti PDP, dia ada set induksi, langkah 1, langkah 2, okey, dia ada pembelajaran terbeza, kemudian langkah 3, kemudian penutup. Akhir sekali, siap elemen berentas kurikulum, penilaian kebat, impak, siap dengan refleksi. Kita hanya masuk bilangan pelajar saja. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.